Apa yang terjadi apabila satu kebaikan kecil, tanpa sebarang pertunjukan, bersinar seperti pelita dalam kegelapan? Adakah makna sebenar hikmat itu terletak pada penganjuran jamuan besar-besaran atau pada satu suapan dari pinggan kita sendiri ke mulut orang yang lapar? Ini adalah kisah seorang gadis pelayan biasa yang baginya, makanan yang dibuang di hotel bukanlah sekadar sampah tetapi satu cara untuk memuaskan kelaparan seseorang. Dan kisah seorang jutawan, Tan Sri Lim, yang telah mengumpul banyak kekayaan dan kemasyhuran dalam hidupnya, tetapi jiwanya mencari makna hikmat yang sejati. Apabila Tan Sri Lim melihat gadis itu setiap malam, tersembunyi dari pandangan dunia, memberi makan kepada orang miskin dengan sisa makanan, dia terpegun. Dalam keikhlasan gadis itu, dia melihat gambaran sebenar konsep sedekah dan jamuan amal. Dan apa yang dilakukannya untuk gadis itu, selepas itu, membuktikan bahawa apabila Tuhan melihat kebaikan, keajaiban pasti akan berlaku. Ini adalah kisah hikmat dalam diam dan ganjaran yang tidak dijangka yang akan membuat air mata anda berlinangan. Kuala Lumpur, sebuah kota pertemuan antara kemodenan dan keindahan. Sebuah bandaraya yang jalan-jalannya yang lebar, taman-taman yang menghijau dan gaya hidup yang teratur membezakannya dari bandar-bandar lain di Malaysia. Di tengah-tengah bandaraya ini, di kawasan mewah Bukit Bintang, berdirilah sebuah hotel 5 bintang, Hotel Grand Mahkota. Hotel ini terkenal di seluruh negara kerana kemegahannya, hidangan lazatnya dan layanan dirajanya. Malam-malam di sini sentiasa meriah dengan cahaya dan muzik. Ahli-ahli perniagaan terkemuka, ahli politik dan keluarga kaya meraihkan majlis mereka di sini, di mana makanan melimpah ruah seperti air dan selalunya separuh daripadanya dibuang begitu sahaja. Di sebalik kemewahan ini, ada satu dunia lain, dunia Alia. Seorang gadis berusia 22 tahun yang kehidupannya sangat berbeza dengan kemewahan hotel ini. Alia bekerja sebagai pelayan di restoran paling mahal di Hotel Grand Mahkota, restoran Cempaka Emas. Dia tinggal di sebuah flat PPR yang sederhana berdekatan bersama ibu bapanya yang sudah tua. Bapanya, Pak Cik Razak, pernah menjadi pemandu bas Rapid Clail. Tetapi selepas satu kemalangan, dia tidak lagi dapat melakukan kerja berat. Semua tanggungjawab keluarga kini terpikul di bahu Alia yang rapuh. Pagi Alia bermula dengan solat subuh dan menyediakan teh untuk ayahnya dan malamnya berakhir dengan mengangkat pinggan kotor pelanggan kaya di hotel dan hatinya pedih melihat makanan yang mereka buang. Dia melihat bagaimana orang memesan hidangan berharga ratusan ringgit, makan 2 suap dan meninggalkan yang lain. Makanan yang boleh menjadi bekalan seminggu untuk keluarga miskin dibuang ke dalam tong sampah hitam yang besar. Melihat ini, hati Alia hancur. Dia teringat ajaran agamanya, makanlah dan minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Dia merasakan ini bukan sekadar pembaziran makanan, tetapi penghinaan terhadap rezeki dan pemberinya. Di sisi lain bandaraya ini, ada seorang tokoh lain, Tan Sri Lim Wei, pemilik Lim Holdings. Seorang usahawan yang dengan kerja keras dan kejujurannya telah mengubah perniagaan kecil menjadi sebuah empayar bernilai berbilion ringgit. Tan Sri Lim adalah seorang usahawan yang hebat dan juga seorang yang sangat dermawan. Namanya tertera pada banyak sekolah, hospital dan rumah amal. Setiap tahun, beliau menderma jutaan ringgit dan menganjurkan jamuan amal yang besar. Beliau seorang yang berpegang teguh pada prinsip yang baginya khidmat kepada masyarakat adalah intipati kehidupan. Namun, sejak kebelakangan ini, beliau merasakan kekosongan dalam hidupnya. Beliau merasakan bahawa sumbangan besar dan jamuan amal yang dianjurkannya hanyalah satu formaliti. Ia tidak memberikannya ketenangan rohani yang datang dari khidmat yang tulus. Beliau sering berkata kepada isterinya, "Mai, saya rasa saya hanya menyumbangkan wang, bukan sebahagian daripada jiwa saya. Saya ingin melihat khidmat tanpa pamrih yang dilakukan tanpa keinginan untuk nama atau kemasyhuran." Tan Sri Lim adalah salah seorang pelanggan tetap dan paling dihormati di Hotel Grand Mahkota. Beliau datang sekali atau 2 kali seminggu untuk makan malam di restoran Cempaka Emas bersama tetamu asing atau keluarganya. Semua kaki tangan hotel mengenalinya dan tidak pernah kurang dalam melayaninya. Ia adalah satu malam yang sejuk. Restoran itu penuh sesak dengan pelanggan. Alia sedang bertugas, bergegas dari satu meja ke meja yang lain. Matanya memerhatikan segalanya. Adakah gelas air sesiapa yang kosong? Adakah sesiapa yang memerlukan sesuatu lagi?
Dia melakukan kerjanya dengan penuh dedikasi dan kejujuran. Malam itu, Tan Sri Lim juga datang untuk makan malam bersama beberapa tetamu asing. Beliau duduk di meja sudut, berbincang tentang mesyuaratnya. Tetapi matanya yang tajam juga sedang memerhatikan suasana restoran. Pandangannya tertumpu pada Alia. Beliau perasan gadis itu sedikit berbeza daripada pelayan lain. Ada ketenangan yang aneh di wajahnya dan kesungguhan yang mendalam di matanya. Cara dia bercakap dengan pelanggan dengan sopan dan hormat menarik perhatian Tan Sri Lim. Selepas makan malam, apabila tetamu telah pergi, banyak makanan yang tertinggal di atas meja. Nasi biryani gam yang mahal, rendang tok, pelbagai jenis kari, semuanya hampir tidak tersentuh. Mengikut peraturan hotel, makanan yang telah dihidangkan di atas meja, walaupun tidak disentuh, tidak boleh dibawa kembali ke dapur. Ia mesti dibuang. Apabila Alia datang untuk membersihkan meja, dia melihat makanan yang berlebihan itu. Seketika, matanya menunjukkan kesedihan, tetapi kemudian dia mengawal dirinya. Dia mengangkat pinggan-pinggan itu dan berjalan menuju ke dapur. Tan Sri Lim, yang sedang berdiri di kaunter untuk membayar bil, melihat semua ini. Beliau melihat Alia tidak terus masuk ke dapur, sebaliknya berhenti di satu sudut di mana tiada siapa yang melihat. Dengan cermat dan pantas, dia mula membungkus sisa makanan itu ke dalam beberapa beg plastik bersih yang dibawanya. Dia melakukannya dengan begitu berhati-hati, seolah-olah dia sedang menguruskan sesuatu yang sangat berharga. Tan Sri Lim terkejut. Dia fikir mungkin gadis ini miskin membawa pulang makanan untuk keluarganya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kemudian, dia melihat sesuatu yang mengubah fikirannya. Alia membungkus makanan itu bukan dalam satu beg, tetapi dalam 4 atau 5 beg berasingan dalam kuantiti yang sama. Kemudian, dia menyembunyikan beg-beg itu di dalam beg sandangnya yang besar dan lama dan berjalan keluar seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Rasa ingin tahu Tan Sri Lim membuak-buak. Jika dia mahu membawanya pulang untuk keluarganya, dia akan memasukkannya ke dalam satu beg sahaja. Apa rahsia di sebalik beg-beg yang berasingan ini? Pada masa itu, dia membuat keputusan. Dia akan mengetahui kebenaran di sebalik gadis itu. Dia meminta pemandunya untuk mengeluarkan kereta dan menunggu di sudut gelap di luar hotel. Kira-kira pukul 12:30 malam, apabila hotel mula ditutup, Alia keluar, beg yang berat itu masih di bahunya. Dia berjalan dengan pantas ke perhentian bas. Tan Sri Lim memberitahu pemandunya untuk mengikutinya perlahan-lahan. Alia menaiki bas dan turun di kawasan bandar yang lama dan kurang terang. Kereta Tan Sri Lim juga berhenti pada jarak yang selamat. Beliau melihat Alia membelok ke lorong yang sempit dan gelap. Ini adalah bahagian bandar yang jarang dikunjungi oleh orang kaya seperti Tan Sri Lim. Ia adalah kawasan penempatan gelandangan dan pekerja buruh. Tan Sri Lim juga keluar dari keretanya yang mahal, menutup mukanya dengan selendang dan mengikutinya. Beliau melihat Alia tiba di bawah sebuah jejambat di mana dalam kesejukan malam, beberapa orang tua dan tidak berdaya cuba tidur berbalut selimut usang. Sebaik sahaja mereka melihat Alia, wajah mereka bersinar seolah-olah mereka telah melihat seorang malaikat. Seorang wanita tua berkata dengan suara yang menggeletar, "Dah sampai anakku. Makcik tahu kamu pasti datang. Seharian tak makan apa-apa." Alia tersenyum. Dia mengeluarkan satu bungkusan dari begnya dan meletakkannya di tangan wanita tua itu. "Makcik, hari ini ada nasi biryani. Masih panas, makanlah cepat." Kemudian dia pergi kepada orang lain. Memberi seseorang rendang, seseorang kari dan roti. Dia bukan sekadar memberi makanan. Dia bercakap dengan setiap orang selama beberapa minit, bertanya khabar mereka, mengusap kepala seseorang, mengesat air mata yang lain. Bagi orang-orang yang tidak berdaya ini, dia bukan hanya seorang gadis yang membawa makanan, tetapi anak perempuan mereka sendiri, Alia mereka. Melihat pemandangan ini dari sudut tersembunyi, air mata mula mengalir dari mata Tan Sri Lim. Beliau telah melihat jamuan amal yang besar dalam hidupnya, di mana beribu-ribu orang makan. Tetapi, beliau tidak pernah melihat bentuk khidmat yang begitu ikhlas dan senyap. Tiada kamera, tiada pertunjukan. Hanya ada kelaparan dan seorang dewi yang memuaskannya.
Gadis ini telah mengubah sisa makanan hotel menjadi hidangan amal. Apabila Alia bergerak dari situ, Tan Sri Lim terus mengikutinya. Dia tiba di luar hospital kerajaan yang berdekatan. Di sana juga, beberapa saudara mara pesakit yang datang dari kampung-kampung terpencil dan tidak mempunyai tempat untuk bermalam, duduk di kaki lima. Alia mengagihkan bungkusan yang tinggal kepada mereka. Seorang lelaki berkata sambil menadah tangan, "Semoga Tuhan memberkatimu. Nak, kalau bukan kerana kamu, anak-anak kami akan tidur lapar malam ini." Alia hanya berkata, "Pakcik, jangan berterima kasih pada saya, tapi pada Tuhan yang menjadikan seseorang sebagai perantara. Saya hanyalah seorang postman." Selepas melakukan semua ini, apabila bagnya kosong, ada ketenangan dan kedamaian di wajahnya yang tidak dapat dicapai, walaupun dengan membelanjakan berjuta-juta ringgit. Kini dia berjalan pulang ke rumahnya. Tan Sri Lim berdiri di situ untuk masa yang lama, tenggelam dalam fikirannya. Malam itu, beliau tidak dapat tidur. Wajah Alia yang tenang dan kata-katanya yang ikhlas terus bermain di fikirannya. Beliau telah menemui jawapan kepada soalan-soalan yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Khidmat sejati bukanlah tentang menganjurkan jamuan besar-besaran, tetapi tentang mengesat air mata seseorang dalam diam. Keesokan harinya, Tan Sri Lim memanggil pengurus hotel dan meminta semua maklumat tentang Alia. Pengurus itu terkejut. Dia fikir mungkin Alia telah melakukan beberapa kesilapan. Dia memberikan fail Alia kepada Tan Sri Lim. Tan Sri Lim melihat alamat rumah Alia dan memutuskan untuk melawatnya sendiri, tetapi kemudian dia menukar fikirannya. Dia fikir ia tidak sesuai untuk pergi ke rumahnya tanpa pemberitahuan. Sebaliknya, dia meminta pengurus untuk memanggil Alia ke pejabatnya pada waktu pagi. Apabila Alia mendapat panggilan daripada pengurus, dia menjadi takut. Dia fikir mungkin seseorang telah melihatnya membawa makanan semalam dan telah membuat aduan. Dia menghabiskan malam itu dengan kebimbangan. Dia berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, janganlah biarkan satu-satunya sumber pendapatan keluarga saya hilang." Keesokan harinya, dengan hati yang berdebar-debar, Alia tiba di pejabat Tan Sri Lim. Pejabat itu begitu besar dan mewah, sehingga dia berasa teragak-agak untuk melangkah masuk. Tan Sri Lim sedang duduk di kabinnya. Alia dengan teragak-agak duduk di kerusi di hadapannya. Beliau terus ke pokok persoalan. "Semalam, saya mengikut kamu. Saya nampak semuanya." Mendengar ini, wajah Alia menjadi pucat. Air mata berlinangan di matanya. "Tan Sri, maafkan saya. Saya tahu membawa keluar makanan hotel adalah satu kesalahan, tetapi saya tidak sanggup melihatnya dibuang. Tolong jangan pecat saya. Keluarga saya." Tan Sri Lim memotongnya. "Anakku, saya panggil kamu bukan untuk memecat kamu, tetapi untuk menawarkan kamu pekerjaan yang mungkin merupakan pekerjaan terhebat di dunia." Alia memandangnya dengan hairan. Beliau berkata, "Apa yang kamu lakukan bukanlah satu kesalahan, tetapi khidmat yang paling mulia. Kamu seorang diri, tanpa sebarang bantuan, menjalankan satu jamuan amal yang sejati. Ketenangan rohani yang saya cari selama bertahun-tahun, saya melihatnya di mata kamu semalam." Alia mendengarnya dalam diam. Tan Sri Lim berkata, "Anakku, saya mahu kamu melakukan kerja ini pada skala yang lebih besar, bukan hanya dengan sisa makanan, tetapi dengan makanan yang segar dan berkhasiat. Bukan untuk 10,020 orang, tetapi untuk beribu-ribu orang." Beliau mengeluarkan beberapa dokumen dari bagnya dan meletakkannya di hadapan Alia. "Ini adalah dokumen Yayasan Seri Kasih. Ini adalah yayasan amanah terbesar saya yang mengendalikan dapur amal dan dapur percuma di seluruh negara. Mulai hari ini, saya serahkan tanggungjawab terbesar dan terpenting yayasan ini kepada kamu. Kamu akan menjadi pengarah yayasan ini. Kamu akan mempunyai bajet berjuta-juta, pasukan beribu-ribu orang. Tugas kamu hanya satu. Pastikan tiada siapa di bandar ini yang tidur dalam kelaparan." Alia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia berkata dengan suara yang menggeletar, "Tapi Tan Sri, saya hanya seorang pelayan biasa. Bagaimana saya boleh mengendalikan tanggungjawab yang begitu besar?" Tan Sri Lim meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, "Anakku, bagi seseorang yang mempunyai hati yang begitu besar dan mulia, tiada tanggungjawab yang terlalu besar. Kamu telah mengajar saya makna sebenar ajaran agama.
Mulai hari ini, kamu bukan sahaja Alia, tetapi juga anak perempuan saya, anak khidmat saya. Sambil berkata demikian, mata Tan Sri Lim juga bergenang. Kini, Alia tidak dapat menahan dirinya lagi. Dia menangis teresak-esak. Ini adalah air mata kegembiraan, air mata penghormatan yang tidak pernah diimpikannya. Apabila pemilik hotel dan kaki tangan lain mengetahui perkara ini, mereka semua terkejut. Gadis yang sehingga semalam adalah pelayan mereka, hari ini telah menjadi pengarah yayasan amal terbesar di bandar. Tan Sri Lim pergi bertemu dengan ibu bapa Alia. Beliau berkata dengan rendah diri, "Saya datang untuk meminta anak perempuan Pakcik dan Makcik. Saya ingin menjadikannya anak perempuan saya dan membantunya maju di jalan khidmat kepada masyarakat." Mata Pakcik Razak dan isterinya bergenang air mata kegembiraan. Mereka berasa bangga dengan anak perempuan mereka. Alia memikul tanggungjawab barunya dengan penuh dedikasi dan kerja keras. Beliau memulakan dapur percuma yang besar di pelbagai sudut bandar di mana beribu-ribu orang miskin, gelandangan dan yang memerlukan diberi makan dengan kasih sayang dan hormat setiap hari. Dia bukan sahaja memenangi perut orang, tetapi juga hati mereka. Dia masih sama, sederhana, rendah diri dan berdedikasi untuk berkhidmat. Tan Sri Lim sering datang untuk melihat hasil kerja anak khidmatnya. Beliau melihat bagaimana Alia sendiri menghidangkan makanan kepada orang ramai, bagaimana dia memegang tangan orang tua untuk mendudukkan mereka, bagaimana dia mengusap kepala kanak-kanak dengan penuh kasih sayang. Melihat ini, hatinya dipenuhi dengan ketenangan dan kebanggaan. Beliau merasakan bahawa beliau telah membuat urus niaga terbaik dan paling tulus dalam hidupnya. Beliau telah menemui seorang anak perempuan yang bukan waris kekayaannya, tetapi waris jiwanya. Kawan-kawan, kisah ini mengajar kita bahawa kebaikan dan khidmat tidak akan pernah sia-sia. Alia menunaikan kewajipannya secara senyap, tanpa sebarang kepentingan diri, dan Tuhan memberinya lebih daripada yang pernah dibayangkannya. Kisah ini juga mengingatkan kita bahawa untuk berkhidmat, kita tidak perlu menjadi kaya, tetapi kita perlu mempunyai hati yang kaya. Tan Sri Lim juga membuktikan bahawa mata seorang penilai sejati dapat mengenali permata walaupun di dalam lumpur. Beliau bukan sahaja memberi Alia peluang, tetapi memberi sayap kepada kebaikannya. Sila berikan like pada video ini. Beritahu kami di ruangan komen detik mana dalam kisah ini yang paling memberi inspirasi kepada anda. Kongsikan kisah ini sebanyak mungkin agar mesej khidmat sejati ini sampai kepada semua orang. Dan untuk lebih banyak kisah benar dan inspirasi yang menyentuh hati, jangan lupa untuk melanggan saluran kami. Terima kasih banyak-banyak.